Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan kali ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara kita nak import data daripada Excel ke UBS. Yang pertama sekali saya ambil sampel company ni. Kita klik kat sini. Jadi yang kedudukan ni dia keluar macam ni. Okey, kita klik lagi sekali. Okey. Kita buat ini. Okey, klik cancel ya. Okey, sekarang ni yang pertama sekali saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak tukar ataupun kita nak import data ni. Data ni daripada Excel ke dalam ni. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan perlu pergi ke periodic. Okey, klik export import, pergi klik EI housekeeping, ambil yang ni subdirectory for bintang 3 ni 9.csv. Klik kat sini, kita ambil dalam D. Okey, select. Okey. Yang seterusnya, okey, saya nak tunjuk sekali lagi. Kita klik dekat periodic, import export, anda perlu export to CSV. Kalau untuk chart of account, kita klik dekat D, GL data 9.csv, klik OK. Sekarang ni dia tanya ni, kita ambil general ledger lah. Ledger only, complete. Okey, yang ni saya nak tunjukkan kepada anda. Saya nak hilangkan file ni dulu. Saya klik dekat file organization. Okey, sorry. Saya pergi dekat periodic. Okey, clear file. Saya akan clearkan file ni dulu. Kalau dalam UBS, ni hati-hatilah. Okey, nak clear both chart of account and transaction. Okey, saya tak akan beritahu ni, nanti akan ada yang menyalah gunakan itu. Kalau nak tahu, kena kontak saya. Nombor telefon saya 0199999079. Okey, sekarang ni saya dah hilangkan apa ni. Okey, sekarang ni kita punya chart account kosong. Kita klik dekat sini. Okey, kita tu kosong. Okey. Tadi Excel tadi, yang anda perlu letak Excel tadi, import export tadi, anda perlu duduk kat D. Okey, sekarang ni kita pergi cari dekat folder D. Okey, kita pergi kat D. Ni dia punya GL data ni. Ni dia punya kedudukan dia. Okey, share capital dan sebagainya. Sekarang ni saya akan ubah sini modal berbayar. Okey, modal berbayar. Okey, perlu anda ingat, kita kena klik kat sini, kita kena bubuh koma satu. Kita klik save kat sini, yes. Okey, saya akan mula import daripada UBS tadi daripada Excel tadi ke UBS. Okey, anda perlu perhatikan apa yang saya buat. Klik periodic, import export. Ni klik import from CSV file. Okey, kita ambil GL data. Okey, sekarang ni dia ada 37 nak masuk ni. Kita klik yes. Okey, kita klik OK. Kita klik cancel. Kita balik tengok dekat itu ni. Okey, sekarang dah ada modal berbayar. Okey, saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.